我走出去。我走出去門啦。Musang. Bau musang. Musang ah? Musang ah? Ya, bau musang. Oh. Take 3. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Selamat kembali ke YouTube channel The Sound Bomber. Okay, sekarang ni kita nak pergi menyiasat ada bunyi di atas shilling. Kita terima panggilan daripada pemanggil tadi. Dia cakap ada bunyi di atas shilling. Jadi kita pun tak tahu binatang apa yang ada kat atas shilling tu. Kita pergi lokasi, kita tengok dan kita akan buat penangkapan Jadi semoga operasi ni berjalan dengan lancar. Okay, selamat menonton dan kita jumpa di lokasi. Nombor 11. Jom kot 10 7 dekat-dekat sini. 11 ni kot. Ada 11. Ni. Sampai dah. Parking dulu. Kita parking, jangan menutup jalan. Jom. Kejap je. Sampai lokasi. Kita sampai ke lokasi. Di depan. Dia ambil lampu jap, buka. Kita ambil lampu picit. Lampu picit. Okey. Okey, lampu picit dah ada. Lagi operasi. Tutup dulu. Okey. Ada bunyi Lepas tu dia macam tarik punya bunyi sini atas bawah. Ini boleh Ada tempat masuk tak? Ada sini ada besar punya. Oh, okey. Dia boleh tembus ke sebelah tak? Yang boleh tembus. Dia bunyi macam mana tu? Tung Tak. Dia tengok macam mana bunyi dia. Enggak. Jalan-jalan. Dia bawa bunyi. Dia bawa bunyi lah. Okey, sekejap sorry. Sekejap, lepas tu sekejap dia Yang ni dia pergi luar sana ni semua ni. sini. Tak, dia punya shilling ni Boleh bersambung. sambung-sambung sampai depan lah. Saya tak confirm tapi sini lubang boleh naik. Oh, satu Ada lagi. kerusi tak? Tangga saya ada. Oh, tangga Nanti. dah bagus. Dia ada lampu kan tu? Apa ni? Kejap. Tangga kat mana? Kejap. Oh, ni tangga ni. Bukan. Ni apa? Loteng. Saya ada. Atas ni kan? Tangga. Atas ni loteng. Ha? Ni loteng Loteng. Tapi tak boleh nampak ni kan. Tak boleh sambung dengan sini. Tak ada. Kerusi ada. Kemana mau? Ya, kita tunggu kerusi. Ini bunyi dari mana? Before 2 days. Terus tu saya ingat itu adalah tikus tapi saya tengah-tengah macam bukan tikus dia macam lari punya tung. Ni dia seret. Dia macam tarik. Macam tu. Cukup tinggi ah. Cukup nanti. Sekejap. Okey. Letak sini bang. Man, selit. Selit. Okey. Dia nak naik belakang tak apa ya?
Muat sini tu boleh kot. Tu tangga. Ni kuat ni. Tak kuat Ha? patah. Sekarang kita tunggu tangga. Ada? Sebab kami datang naik IMAS, jadi tak buat tangga lah. Kalau jentera tu tangga besar, pun tak boleh nak masuk. Nanti kita tengok dulu datang apa. Lama dah bunyi ke baru 2-3 hari ni? Saya tak tahu. Dia bilik dia, saya tak tahu. Oh, dia punya bilik. Ni tak bunyi pula. Dia belakang tak boleh masuknya. Tak boleh. Sini dan sini. Oh, sini je. Dia takut. Biasa musang. Bunyi besar tu. Biasa musang je lah kan. Kalau ular pun ular sawah lah. Tapi dia suara macam ular kan. Ular kan. Tak pastilah. Tak pasti. Tak. Waktu telefon kan kita tak tahu. Nanti kita tengok. Dia antara tu je. Biawak atau musang. Biawak pun boleh manjat tau. Ya. Biasa ular jarang naik atas shilling ni. Kadang musang lah, musang selalu musang. Tapi kadang dia panjat. Ya, ni kenal eh. Oh, kena pakai kursi tu juga. Tapi ni lah you punya, cabut sikit lah. Cepat. Oh, betul. Boleh, sekejap lah. Pegang dia. Cuba tengok jarak kat sini boleh? Jarak kat sini. Saya pegang sini. Ni ke sana sikit. Saya pegang sini. Sekejap. Kena. Sabar. Tak ada pegang. Muốn tôi chỉ ngồi tàu chơi. Kucing lah. Tàu chơi ngủ nữa. Sekejap. Oh, musang. Bau musang. Musang à? Musang à? Ya, bau musang. Oh. 锅子里。大哥。Ya. Ada saya bau ya. Saya sini jaga. Apa tak? Oh, buang musang à? Musang itu. Sebab bau musang. 锅子里。Kau enggak? Tak nampak dia. Dia lari. Dia ada tempat keluar masuk ni sini. Jom. Jaga ah. Aku rasa macam musang. Tapi kan dia ada bau lah. Bau macam musang. Tapi dia macam lari tadi tak? Ada bunyi. Dia kadang dia kalau ada jalan keluar kan, nanti dia keluar. Bila masa dia dah pergi. Kita bagi sana sikit. Tengok. Lepas tu dia lari kat ujung lah. Ujung tu dia ada macam lubang. Tapi memang confirm musang ni sebab ada bau pandan. Dia ada lubang lah manpan tu. Dia pergi ke apa tu?
Ke depan sana. Oh lah. Ha. Ha? Tak boleh tutup besar. Maksud dia ada jalan keluar masuk ni. Oh ni nak tapak dia ni. Okay, memang tak nampak. Tapi bau tu memang bau macam bau musang. Aduh. Pijak ni kena berhati-hati, kan terjerobos. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Dia ada boleh jalan keluar masuk. Dia boleh pergi sebelah. Lepas tu pergi depan sana. Boleh maju naik? Naik? Boleh? Ha? Tapi tak ada ni. Aku nak pergi depan tu tak muat. Dia road, tak ada road, dia boleh keluar masuk. Ini apa ni? Udah kurit dah. Bau musang ah. Dia boleh pergi sana, depan tu. Bau nak bau musang Dia pergi depan sana tu. Hello. Dia boleh bagi saya tu besi lah. Nanti kalau dia ada senang sikit. Itu bukan kerusi, bukan kerusi. Itu penjerut. Penjerut. Itu ni. Itu besi penjerut tu. Besi kami bawa tadi ni. Ya. Oh, ini. Okey. Besi. Thank you. Dia pergi depan saja, Man. Ha? Lepas tu je dia dapat lari pun, lain tak ada. Dia dah bau musang ni. Bawa pandai. Ha? Tapi dia naik tadi, bunyi tu. Oh, lagi. Tak. Apa saya lari ke sana tu? Yang tu ke rumah orang. Tak ada dah. Masuk sana pun tak boleh. Panas mat atas ni. Banyak lubang lah, di sebelah pun ada. Lubang situ. Dia pergi sana tu je. Lepas tu dia masuk sini balik. Lepas tu dia masuk sana balik. Tak ada apa. Tak ada kan? Jom. Pula ni benda ni ada kat atas ni macam mana? Dia bawa tu. Boleh pasang. Tak ada. Jom. Tak ada, kita turun.
Oi. Mana dia punya tu? Ni. Bukan lah. Mana dia punya tu? Ni lah. Tu. Patah. Baik. Kau pegang. Tu lepas sana tu. Hello. Hello. Ya. Tolong. Nombor tu. Dia tu tak ada. Tapi dia punya lubang. Dia seorang. Sudah lari lah. Dia akan datang balik ah. Mungkin dia datang balik, tapi dia boleh keluar balik. Kalau kita sudah kasi, kadang dia tak datang. Oh. Pada lubang tak? Dia tak ada apa tu? Besar kecil. Tapi besar sangat. Boleh masuk lah dia. Dia tapi dia tengok tu besar kecil atau apa. Tak nampak? Dia lari. Dia nampak. Dia semua. Bahaya. Bumbung bahaya. Apa tu tadi? Bumbung yang lubang. Oh, bahaya. Boleh saya mati saya? Jom. Situ ada lubang satu tu. Oh, sorry mah. Sini ada lubang satu. Tu. Ini atas lagi banyak lubang. Tapi tak ada apa lah. Tak bahaya. Di sini ada satu lubang tak ada. Ni saya bagi saya. Dia boleh keluar masuk situ. Dia agak dia keluar. Dia masuk. Mungkin sekarang dia sekolah tak masuk lah. Ah, Sebab dia tak tapi ada orang makan. tapi takkan masuk ke bawah sini lah. Oh, dia atas saja makan. Atas je. 2 3 4 8 8 8. Panas tahu. Okey, sekarang ni aku baru saja sampai balai dan kes tadi pun dah selesai. Kita dah buat pencarian di sekitar atas shilling tadi tu. Tapi masa mula aku masuk tadi atas tu, kita panjat, kita masuk atas shilling tu, kita ada dengar bunyi tapak kaki Tapi memang aku yakin benda tu memang ni lah, memang musang sebab ada bau pandan. Memang kuat lah bau pandan tu. Dan kita cari sebab kat atas shilling tu dia banyak lubang. Dia boleh pergi ke depan sana tu, yang shilling ke depan. Lepas tu sebelah kiri tadi tu pun dia boleh masuk ke bumbung sebelah. Jadi kita beri nasihat lah pada pemanggil. Kemudian jika ada bunyi lagi, dia akan telefon dan kita akan datang balik lah. Jadi sampai di sini saja video untuk hari ni. Kita jumpa di video akan datang. Okay. Terima kasih menonton dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Okay, ini adalah barang-barang yang selalu aku gunakan dalam video aku. Jadi kalau korang berminat nak beli, kau boleh tekan beg kuning ataupun link di bawah.